Jom saya ajar floss yang betul. Okay, first apa yang perlu ada adalah benang floss lah. So first kena lilit kat jari tengah sebelah kiri kanan, and then apa yang perlu buat, masukkan antara celah gigi. So celah gigi kita ada kiri kanan kan, betul tak? So apa yang kita perlu buat, masukkan benang floss tu bahagian kanan dulu, lepas tu tarik naik ke atas, lepas tu masukkan lagi sekali tempat yang sama, masukkan belah kiri pula. Okay, kesalahan yang orang selalu buat, dia memang pakai floss tapi dia tanya saya, kenapa macam tak bersih juga? Sebab cara dia floss adalah dia akan masukkan bahagian tengah sahaja. So maknanya yang dalam kiri dengan kanan ni tak dapat dicapai. So lepas ni kalau nak floss, make sure ikut teknik yang saya ajar. Okay, faham